Lelaki ini membeli sofa terpakai, tapi entah kenapa ia terasa sangat tidak selesa dan apa yang berlaku seterusnya amat mengejutkan. Selepas 3 minggu mengeluh tentang betapa tak selesanya sofa itu, anak perempuan Howard Kilby akhirnya memutuskan untuk membuka cushion sofa itu. Dan dia terkejut besar apabila menemui helaian kertas $100. Rupa-rupanya seluruh sofa itu dipenuhi dengan wang tunai berjumlah lebih daripada $43,000. Sebab itulah ianya terasa begitu keras. Walaupun Howard pada mulanya rasa sangat gembira kerana dia boleh lansaikan hutang rumah dan membaiki kerosakan di rumahnya, namun dia kemudian tersedar akan sesuatu. Mesti pemilik wang ini perlukan duit itu. Jadi dia ambil keputusan untuk menghubungi kedai bandar tempat dia beli sofa itu. Walaupun Howard diberitahu bahawa pemilik sofa itu telah meninggal dunia, dia tetap berusaha untuk menghubungi cucu lelaki yang telah menjual sofa itu demi memulangkan wang tersebut. Cucu itu langsung tidak tahu yang datuk mereka menyimpan wang sebanyak itu dalam sofa. Walaupun peguam Howard kata dia berhak menyimpan wang itu secara sah, dia tetap nekat memulangkan wang tersebut walaupun dia tidak dapat apa-apa dari cucu pemilik wang itu. Dan Howard kata dia langsung tidak menyesal. Komen pandangan korang.